Nama saya Tanish, calon SPM 2026. Nama sahaja calon SPM, tapi semua subjek aku tak main lagi. Hei, menyesal main-main dalam kelas dari Form 1 sampai Form 4. Semoga ada perubahan lah tahun ni. Weh, aku dengar kan ada cikgu perempuan baru yang akan ajar kita matematik. Oh, ya ke? Weh, macam mana kau tahu weh? Adalah budak kelas sebelah bagi tahu aku. Saat malam mengulit lenamu dan cahaya pagi menyapa dirimu, ukir senyuman manis di pipimu, pujaan. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi semua, boleh duduk. Selamat pagi, cikgu. Okey, you all. Nama cikgu, Cikgu Mikaela binti Mikael. Okey, boleh panggil Cikgu Mikaela. Okey, you all. Cikgu dah tengok markah you all semua. Ianya sangat, 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 2,000 years later. sangat. Oleh itu, I tak nak buang masa. So, you all, buka muka surat 67 sekarang. The Bluetooth device is connected successfully. Focus, please. Alah, relax lah cikgu. Tanya, apa kita boleh sangat belajar? Bukanlah kita tak seronok. Betul lah. Mari you duduk balik sekarang. Sebelum I cilik budak you. Cikgu siapa nak tentukan hidup saya? Dah, cuma keluar. Bosan lah. Mana boleh? Biarkan. Bantahan, aku nak belajar kan. Korang buat apa ni? Korang nak melawan cikgu? Korang tahu tak melawan cikgu tu salah? Minta maaf sekarang? Minta maaf cikgu, kami nak belajar. Nak belajar tak? Okey, jom kita sama belajar. Huh? Apa yang you tak faham? Ini panjang dia 5 ber. A few moments later. Sekarang jom pergi belakang. Korang kesal lah kat cikgu tu penat-penat dia mengajar. Korang fokus nak belajar je nak melawan cikgu. Betul. Korang pula. Alah apa, belajar dah dulu. Tapi I sayang kamu. Mereka Okey. Cikgu, saya dah faham. Cikgu, sebab terputus asa, ajar saya. Ini kerja anak murid saya. Saya selalu buat apa-apa pun. Tania. Mentari pagi bersinar terang, burung berkicau di atas dahan. Guru umpama pelita terang menyuluh jalan menuju kejayaan. Terima kasih cikgu, jasamu akan dikenang.
Kami, pengawas SMK Taman Indah ingin mengucapkan Selamat Hari Guru. Terima kasih Cikgu. Salam Cikgu. Tanya aku mak pakai. Tak payah kot. Ni eyeliner dia. Tengok